بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار. Hari ini kita masuk pada hadis yang ke-33 daripada juzuk 15 daripada kitab Al-Bazi. Hadis yang kita baca pada hari ini Musa'ilah Sayyidina Muhammad diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Musa'ilah Sayyidina Muhammad, iaitu hadis yang disebut mengenai Musa'ilah Sayyidina Muhammad, pemberitahuan Nabi SAW terhadap perkara yang berlaku sehingga hari kiamat. Maknanya Musa'ilah Sayyidina Muhammad, perkara-perkara di akhir zaman Musa'ilah Sayyidina Muhammad, perkara-perkara yang akan berlaku pada akhir zaman Musa'ilah Sayyidina Muhammad telah pun diberitahu oleh Nabi SAW. Kata Abu Sa'id Al-Khudri Musa'ilah Sayyidina Muhammad, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Sa'id, telah bersembahyang dengan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari, salat al-asri binahari, yaitu sembahyang asar pada siang hari. Kata Abi Sa'id Sayyidina Muhammad, satu hari kami sembahyang asar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, summa qama khatiban. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun berkhutbah, bangun berpidato, bangun menyampaikan pengajaran. Falam yada' syai'an yakunu ila qiyamis sa'ati illa akhbarana bihi. Kata Abi Sa'id Al-Khudri Sayyidina Muhammad, falam yada' syai'an, dalam pidatonya, dalam ceramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad, Nabi telah tidak tinggalkan sesuatu yakunu, ia akan berlaku, ila qiyamis sa'ati, sehingga berlaku hari kiamat, illa akhbarana bihi, Sayyidina Muhammad, melainkan semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Hafizahu man hafizahu, Sayyidina Muhammad telah menghafaz siapa yang telah menghafaz. Wa nasiyahu man nasiyahu, Sayyidina Muhammad, dan telah melupai oleh siapa yang telah pun
lupa. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Satu petang sembahyang asar, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi mengimami sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, Nabi kita bangkit berdiri, berpidato, berceramah. Ceramah Nabi pada hari itu, masalah Sayyidina Muhammad, satu ucapan yang Allah Taala Sayyidina Muhammad menimbulkan rasa ingin tahu dan dengan sama merasa gerun terhadap pemberitahuan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi cerita itu secara detail masalah Sayyidina Muhammad, perkara yang akan berlaku selepas Nabi kita wafat, sehinggalah hari kiamat Nabi menceritakan secara detail. Dengan maksud masalah Sayyidina Muhammad, tidak ada satu perkara pun yang Nabi tinggalkan, semua Nabi cerita. Mana-mananya Nabi kita cerita habis. Jadi bila Nabi kita cerita tu masalah Sayyidina Muhammad, di kalangan para sahabat ada yang hafaz dan ada yang lupa. Betul, masalah Sayyidina Muhammad macam tuan-tuan lah. Kita ni masalah Sayyidina Muhammad bayang saya. Jadi kalaulah makanya kita kata hari ni ada mengaji, bila hari ada mengaji, itulah tuan-tuan bawa persediaan untuk mengaji masalah Sayyidina Muhammad. Baru tuan-tuan bawa dengan buku, bawa dengan pen untuk menulis masalah Sayyidina Muhammad. Tapi hari itu bayang saya. Bila bayang sah ni masalah Sayyidina Muhammad, maka para sahabat tak banyak yang bawa persiapan untuk mendengar suatu benda yang Nabi nak cerita masalah Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu masalah Sayyidina Muhammad, kemampuan yang ada ialah menghafaz. Kemampuan yang ada ialah menghafaz masalah Sayyidina Muhammad. Maka yang hafal-hafal, kemudian hafal pun ada yang lupa. Jadi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad sebenarnya banyak. Sebenarnya benda yang berlaku pada hari ini masalah Sayyidina Muhammad, semua jenis fitnah yang berlaku pada hari ini, ini disebut dengan fitnah akhir zaman ni, masalah Sayyidina Muhammad, telah pun disebut oleh Nabi kita SAW. Contohnya dalam satu hadis masalah Sayyidina Muhammad, Nabi kata pada akhir zaman masalah Sayyidina Muhammad, setiap orang tak akan terlepas daripada terkena fitnah duhaimah, fitnatul duhaimah. Pada akhir zaman setiap orang masalah Sayyidina Muhammad tak akan terlepas daripada fitnatul duhaimah. Kalau masalah Sayyidina Muhammad, jadi apa duhaimah? Jadi bahkan Nabi bukan sebut sekadar fitnah. Latamatud duhaimah, penampak duhaimah. Akhir zaman orang akan terkena penampak duhaimah. Itu tuan masalah Sayyidina Muhammad. Jadi duhaimah ni masalah Sayyidina Muhammad, hak kita tu hari ni kita dah terkena fitnah duhaimah. Tuan-tuan, masalah Sayyidina, apa dia tu? Iaitu masalah Sayyidina Muhammad, krisis ekonomi. Masalah Sayyidina Muhammad, krisis ekonomi ni masalah Sayyidina Muhammad, dia berpunca daripada permasalahan yang berkait dengan harga minyak. Allah Sayyidina Muhammad, yang berkaitan dengan kenaikan harga minyak. Itu tuan masalah Sayyidina Muhammad. Minyak siapa pegang? Minyak ni Amerika pegang. Amerika ni pegang semua. Hari ni tuan, kalau tuan pergi di kedai emas masalah Sayyidina Muhammad, kedai emas ni hari ni kita akan tahu harga emas naik. Saya pun tak pernah ambil tahu harga emas.
bahawa ada satu orang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ada Sayyidina Muhammad, kawan-kawan kita duduk mengaji bersama dengan kita adalah, dia bagi satu gelang kat saya. Ada Sayyidina Muhammad, gelang ni Ustaz untuk sumbangan Darul Hadis pembinaan masjid. Kita tak reti jenis emas ni. Tengok emas ni saya kata 1,000 lebih dah lah. Tuan-tuan, pipi tukar 5,000. Saya kata subhanallah, harga emas memang naik. Taibah masalah Sayyidina Muhammad, harga emas memang naik. Kata kawan yang megang emas tu, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata orang yang beli dinar masalah Sayyidina Muhammad 10 tahun dulu, waktu Kelantan berkenaan dinar emas tu, hari ini sangat untung. Kalau kita beli hari ini masalah Sayyidina Muhammad, tawakal. Kalau 10 tahun lagi dia naik, alhamdulillah. Kalau 10 tahun lagi dia turun, terimalah, alhamdulillah juga masalah Sayyidina Muhammad. Tapi kita tak tahu. Jadi emas ni masalah Sayyidina Muhammad, dia naik ketika mana? Banyak ketika naik itu ketika nak raya, ketika umat Islam nak raya, dia naik. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad seolah-olah macam di belakang ada pengawal kenaikan harga emas. Ya, betul. Siapa pandai emas ni? Amerika. Dia pegang duit. Ada Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, maka demikian juga Amerika pegang minyak. Jadi inilah yang dikatakan fitnatul duhaimah. Ada Sayyidina Muhammad hari ini, taraf hidup semakin tinggi, barang semakin mahal. Ada Sayyidina Muhammad dulu tak semahal hari ni, lah makin mahal. Dulu dapat rumah tak mahal mana, lah dapat rumah mahal. Dia semakin mahal. Bila semakin mahal, masalah Sayyidina Muhammad, orang yang tak ada duit semakin susah. Masalah Sayyidina Muhammad, macam tu. Ya tuan-tuan, semua tu diceritakan oleh Nabi SAW. Padahal ini masalah Sayyidina Muhammad, kata Abi Sa'id, hafizahu man hafizahu, siapa yang hafaz, hafaz. Wa nasiyahu man nasiyahu, Nabi hafaz ni tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Oleh kerana tak semua orang memiliki kekuatan ingatan. Jadi waktu Nabi cerita tu, Allahu Akbar, subhanallah. Maka ni kalau kita ada pun kita seram rumah, ya Allah, macam tu kat akan berlaku. Masalah Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana kita keluar daripada majlis, kita akan lupa. Maka sebahagian di kalangan para sahabat lupa. Bahkan sebahagian, bukan sebahagian, hampir kebanyakan sahabat lupa. Ingat, lupa. Macam kita ngaji hari ini, sahabat Sayyidina Muhammad, dengar tu abang sekian. Kalau kita tulis tu, kalau kita menulis sahabat Sayyidina Muhammad, barangkali sebulan akan datang, 2 bulan akan datang, kita tak ingat macam kita ingat hari ni lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Ataupun orang panggil ingat lupa. Ingat tapi lupa. Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu tulis tak mana tu, jenuh cari pula. Tu tulis tu. Kalau tak tulis, macam mana? Baik. Wa kana fi ma qala. Dan perkara yang Nabi kata ialah, inna dunya hulwatul khadirah. Sesungguhnya dunia, Nabi sebut hulwatul khadirah. Hulwa maknanya manis. Salah Sayyidina Muhammad. Khadirah maknanya ialah hijau, hidup menghijau. Dunia ini manis, khadirah. Salah Sayyidina Muhammad, hidup menghijau. Baik, maksudnya apa? Maksudnya Salah Sayyidina Muhammad, dunia ni bila kita menikmati kenikmatan dunia, memang kita rasa sedap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memang sedap. Dunia memang sedap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Dunia rasa memang sedap. Sedap ni macam mana? Sallallahu alaihi wasallam kita tengok. Orang yang menghimpunkan harta benda dunia. Sallallahu alaihi wasallam menghimpun harta benda dunia.
Sekalipun dia habis masa, dia habis tenaga, dia letih, tapi dia puas. Salah senang. Ni tengok orang kerja. Orang kerja. Tak kira lah dia turun benang. Turun benang tu teruk tu. Salah senang. Kena naik komputer, kena apa semua. Betul. Tu tak kira lagi. Hak dia pijak siput. Kut dia. Dan waktu pijak benang, dia kena kontong, dia kena perempuan. Salah senang Muhammad. Tuan-tuan, termasuk orang yang norek hak dimotong. Dimotong ni, tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, waktu getah naik hari tu, dilupa dah kata pimotong ni kusuk. Dia tu cikgu laki bini, sahabat Sayyidina Muhammad. Dulu ni bagi orang buat. Bila getah naik, dia pergi kata dekat kawan nak buat, dia kata boleh berhenti no? Dia suruh berhenti pasal dia nak buat. Laki bini pergi motong balik sekolah 2.5 pergi motong. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad teruk, tapi dapat duit tu kuat. Sahabat Sayyidina Muhammad, orang tu pun dia 8.5. Balik jabat pukul 4.5. Balik 4.5 dia terhelek lah, jadi kain buruk lah. Tuan-tuan, betul sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi tuan-tuan, dapat duit puas. Itu panggil manis. Dunia ni memang manis. Sahabat Sayyidina Muhammad. Baru satu orang tuan, dia promosi kat saya, Ustaz, mai masuk projek dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ustaz bagi 3,000, Ustaz akan dapat setiap bulan 400. Tuan pernah jumpa kan? Ustaz tolong 3,000, Ustaz dapat setiap bulan 400. Dia kata, Ustaz, kalau dia kata susah nak cari. Sahabat Sayyidina Muhammad tawaran macam ni. Siapa nak bagi kita bulan-bulan 400 kalau kita bersila panggung saja, kata dia. Kalau kita duduk saja, siapa nak bagi 400 bulan kita? Kapal sedengar. Semua. Cuma yang saya belenggu yang saya fikir, dia kata, Ustaz dapat 400 bulan, Ustaz tak ada mengajar lah. Itu saya belenggu. 400 ya, Ustaz tak ada mengajar lah. Kalau sebulan 3,400, kalau 6,800. Saya dulu fikir, kalau orang bagi banyak mana buka saya, bolehkah saya tak banyak? Bolehkah saya tak pergi ngajar? Maknanya saya duduk rumah tuan-tuan, saya tak ngajar lah, tak mentalun lah. Tuan-tuan, saya kata kalau orang bagi kat saya banyak mana sekalipun, masalah saya kena pergi ngajar juga. Pasal apa? Saya tak boleh hidup tak ngajar. Bodoh tak ngajar, tak seronok tak ngajar. Masalah saya, orang bagi duit ke, orang tak bagi, saya nak ngajar juga. Dia pasal apa? Dia kata macam tu, dia tak faham hati perut saya. Tuan-tuan, maknanya pasal apa dia perlu jabatan tu? Sebab dia sedang mendapat hawan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Perniagaan macam tu boleh tak? Pelaburan macam tu boleh tak? Kerja macam tu boleh tak? Tu tak baca ni. Menurut pendapat ulama, kerja macam tu pendapatan tidak bersih. Sahabat Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Ada unsur gharar, tipu. Betul. Cari ahli, ada parah. Sahabat Sayyidina, dia macam piramid tu. Masuknya masalah Sayyidina Muhammad. Hak orang atas dah yang paling kaya sekali tu. Hak masuk awal-awal ni dapat, hak masuk belakang-belakang. Hak tu yang hak belakang banyak kena tipu. Pasal soalan Sayyidina Muhammad dapat semua lepas ke habis lepas tinggal. Hak tu yang Islam kata haram tu. Soalan Sayyidina Muhammad ada sistem piramid tu. Hak tu yang tak kena dalam syarak sebab dia tipu. Allah soalan Sayyidina Muhammad betul. Ini subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Dan Nabi sebut khulwah sedang.
Tapi kita orang beriman, sedap kita bukan dunia. Orang beriman sedap dengan akhirat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut al-mu'min la yashba' hatta muntahahul jannah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Orang beriman tidak akan merasa puas sehingga akhirnya ialah syurga. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad. Orang akhirat, sahabat Sayyidina Muhammad, dia berlumba-lumba siapa sikit harta. Orang akhirat dia berlumba-lumba siapa paling sikit harta. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ahli dunia dia berlumba-lumba siapa yang banyak harta. Tengok, cuba renung saya kata. Belai 360 darjah terkali balik sana. Orang di dunia ni, tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad kemarin ketika hari lepas, saya pergi tengok satu taman. Taman tu banglo semua. Dulu ni, tu ingat nak ambil taman tu lah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan kata dah, hang kena balik duduk di kampung, di Tok Teli. Baru hari nak buka sana, tak jadilah ambil barang. Tuan-tuan, saya pun pergi tengok, oh, duduk banyak dah, pakai duduk lah. Kata sahabat saya, taman macam ni orang belum mau lupa nak bersawah. Sahabat saya, bila rumah tu seketui macam tu, orang akan buat perubahan rumah tu. Nak besar bilik, nak besar dapur, nak renovate sana sini. Waktu tu, sahabat Sayyidina Muhammad, orang akan berlumba-lumba buat yang paling baik, buat yang paling elok. Bahkan mereka berlumba-lumba sama-sama itu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Siapa ada duit banyak, dia lebih elok daripada orang lain. Siapa duit teratur je. Bila dia buat taratu dia rasa kecil. Sebab tengok orang tepi rumah dia memang sama. Ahli dunia, sahabat Sayyidina Muhammad, mereka berlumba-lumba siapa yang paling banyak harta. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kereta dia elok lah. Tengok kereta orang tu elok, dia rasa dia tak berhati. Dia nak cari hati yang elok, dia pada ambil barang orang tu. Dengar kawan tu kumpul banyak, dia ada duit, nak beli lagi, nak beli lagi. Berlumba-lumba. Bahkan sahabat Sayyidina Muhammad sampai ke peringkat, kalau peringkat jadi jutawan, siapa yang paling kaya sekali? Sahabat Sayyidina Muhammad. Kalau pakai baju, sahabat Sayyidina Muhammad, dia berlumba-lumba siapa baju paling elok sekali. Siapa paling mahal, siapa paling elok. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berbeza dengan ahli akhirat. Lepa berlumba-lumba di kalangan mereka. Hani ahli akhirat, hani ahli akhirat. Kawan A ahli akhirat, kawan B ahli akhirat, kawan C ahli akhirat, kawan D ahli akhirat. Sama-sama mereka ni berlumba-lumba siapa yang paling kurang harta dia. Berdoa sahabat Sayyidina Muhammad. Sampai ada di kalangan mereka sahabat Sayyidina Muhammad cuba nak pecah rekod. Sahabat Sayyidina Muhammad, dia mati apa pun tak ada. Itu berbeza. Contohnya satu orang ahli akhirat, sahabat Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sahabat Sayyidina Muhammad, satu orang. Dia subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad mati dipesan sahabat Sayyidina Muhammad. Saya mati dipesan di depan wasiat. Saya mati masalah semua, hani untuk hani untuk orang tu, hani untuk orang tu, hani untuk orang tu. Sahabat semua. Sampai tuan-tuan, pada hari nak mati itu, sahabat Muhammad tak ada apa lah. Hatta baju yang nak mati itu, sahabat Muhammad, baju tu dipinjamkan. Maknanya dia nak buat supaya dia mati apa pun tak ada. Tu dibanding hari akhirat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi ahli dunia, dia tak lawan dulu. So tengok tu arwah tubuh wajazid lah. Anak makan dia ni, sahabat saya, sahabat Sayyidina Muhammad.
Lepas mati Pak Melaka dia pergi jumpa Mak Melaka. Dia kata, masalah Sayyidina Muhammad, ada tak baju saya nak balik? Kata Pak Melaka dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia kata, hang tu besar, hang bukan padan baju dengan baju Pak Melaka. Dah bukan apa dia, nak ambil berkat dah. Pergi tengok. Pergi tengok ni baju Tok Guru Yazid Penang. Masalah senang. Pada hari dia mati tu, bajunya tak sampai 10 helai. Termasuk baju panas dia, termasuk baju ada pakai. Semua tu putih. Baju semua putih. Masalah senang Muhammad. Tak sampai 10 helai. Hatulah. Habar buat Tuhan. Contoh. Tu dia panggil ahli akhirat. Masalah senang Muhammad. Baik. Dunia hulwatun khadirah. Khadirah mana apa? Khadirah maknanya ialah hidup hijau, menghijau. Dimaksudnya masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, hijau ni masalah Sayyidina Muhammad ialah warna yang sedap dipandang mata. Dalam semua warna dalam dunia masalah Sayyidina Muhammad, warna yang paling senang sesuai dilihat dengan mata dan tak menyakitkan ialah hijau. Masalah Sayyidina Muhammad, warna yang paling elok sekali. Maka oleh kerana warna tu paling elok sekali, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan buat dunia ini hijau. Oleh kerana hijau tu warna yang paling elok sekali, masalah Sayyidina Muhammad, maka Tuhan buat syurga warna hijau. Masalah Sayyidina Muhammad tu hijau. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu kita dipesan oleh cikgu kita itu, bangkit pagi, kalau nak tahan mata, bangkit pagi tu tengok tumbuh-tumbuhan, tengok warna hijau, mata tahan. Masalah Sayyidina Muhammad. Betul. Jadi itu maknanya kelebihan warna hijau. Masalah Sayyidina Muhammad. Itu entah subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka dunia ni siapa tengok akan menarik perhatiannya, akan menarik minatnya kepada dunia. Bahkan dunia bukan setakat tu, masalah Sayyidina Muhammad menyentuhnya terasa lembut sekali. Tapi jaga-jaga, masalah Sayyidina Muhammad mudaratnya besar. Mudarat dunia sangat besar. Masalah Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu kata ulama, ad-dunya layyinun lamsuha qatilun sammuha. Dunia ni passion dia, masalah Sayyidina Muhammad, layyinun lamsuha, menyentuhnya lembut sekali, amboi lembutnya. Qatilun sammuha, tapi ingat racun yang membunuh. Hari ini tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh sembahyang khusyuk, alhamdulillah. Sayyidina Muhammad, angkat takbir, subhanallah, Allahu akbar. Tuan-tuan, kita angkat takbir, lepas tu kita seronok sembahyang. Salah Sayyidina Muhammad, selama mana hati tak dimasuki dunia. Tapi bila mana hati dimasuki dunia, tuan-tuan, sembahyang kita tu berkocok, sembahyang kita celau. Contohnya apa? Soalan Sayyidina Muhammad. Kemarin tuan-tuan pergi ke Pro 2, tuan-tuan minat Al-Zah. Tuan-tuan dah kira-kira dah, muka banyak ni, soalan Sayyidina Muhammad, bulan banyak ni, semayang lagi, memang tak masuk, teringat Al-Zah. Baik lagi. Ataupun soalan Sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak beli rumah, tempat rumah sekian-sekian, soalan Sayyidina Muhammad. Kepala otak ada pemikiran ni rumah tu. Beli rumah nak besar tak mana, soalan Sayyidina Muhammad. Bilik nak tambah berapa. Selama mana dunia tak betul hati, boleh sembahyang elok. Bila masuklah hati dunia, bayar dah kosong. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, mereka juga anak keluar.
Nak kenduri masalah Sayyidina Muhammad. Dia wala. Nak kenduri itu lagi 2 bulan. Lembu nak cari mana? Cari lembu. Nak keluar banyak mana? Sepanjang 2 bulan tu tak syukur. Ini dunia biasanya. Dia ambil seronok, tapi racun dia membunuh. Itu biasanya. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sekalipun macam tu, dunia passion ya hulwatun khadirah, tapi ambil dunia melalui pedoman hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Faman akhadhaha bi tibi nafsin burikalah. Faman akhadhaha bi tibi nafsin burikalahu. Siapa yang ambil dunia, masalah Sayyidina Muhammad, bi tibi nafsin, dengan hati yang senang, burikalahu, akan diberkati kepada dia. Masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu tuan ambil, tenang, kita tak ada duit. Kita ni tak ada baju. Masalah Sayyidina Muhammad, tak ada baju. Bila tak ada baju, nak kena pergi beli baju. Masalah Sayyidina Muhammad, pergi beli baju sebab memang kena beli, sebab nak pakai tak ada. Kita panggil bi nafsi, memang patut kita beli sebab tak ada baju. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita kenderaan tak ada duit pergi beli motor sebab nak guna pergi ngaji. Masalah Sayyidina Muhammad. Sebab kita kena ambil sebab nak guna. Memang patut, memang wajar. Dia panggil bi nafsi. Tapi tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, bila mana dah cukup, masalah Sayyidina Muhammad pergi tambah lagi. Mana waktu tu, oleh kerana kita ni ada iman, ada ilmu, masalah Sayyidina Muhammad, dia main. Nak beli tak beli? Beli tak beli? Nak beli tak beli? Pada zaman ni, hak tu jiwa kita tak boleh terima lah. Masalah Sayyidina. Tapi kita beli juga, teragak-agak tu, waktu tu kita pergi beli juga, pergi ambil juga, tak ada keberkatan. Tak ada keberkatan. Kalau dunia ni memang kita nak, masalah Sayyidina Muhammad, memang perlu, memang penting, kita ambil, kita pergi beli, kita miliki, burikalahu, akan diberkati. Salam. Tapi kalau cukup lah, gagah hati ni, tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, hak tu akan tidak ada keberkatan. Pasal apa? Kita mengambil dunia dengan nafsu. Masalah Sayyidina Muhammad, dunia ni kita ambil kerana Allah. Kalau mengambil kerana Allah, Tuhan tahu memang hang nak, hang perlu, aku tahu hang perlu, ambil, boleh kalau akan diberkati. Masalah Sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, kalau kita ambil itu saluran yang betul. Masalah Sayyidina Muhammad. Saluran yang benar. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita tak tipu siapa. Kita ambil tu memang kita beli itu sekalipun kita dah cukup. Masalah Sayyidina Muhammad, kita beli itu dengan duit kita sendiri. Tak tipu siapa. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sekalipun teragak-agak, kita ambil juga masalah Sayyidina Muhammad, kita tenang. Tapi kalau kita kelentong orang, kita tipu orang, tuan-tuan, tidak pernah ada tenang. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Kita ambil orang. Bila kita ambil orang, maka tidak ada keberkatan. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tengok kita pakai baju. Baju kita ni, kita kata, ya Allah, tahanlah baju ni, 5 tahun dah pakai. Kita duk heran kadang-kadang, setengah-setengah baju kita pakai 3 hari lah. Pakai 3 hari, kelang kabut nak pergi mengaji, kelang kabut nak pergi kenduri. Masalah Sayyidina Muhammad keluar-keluar, ada sebatang paku tepi dini tu, kita beram, Allah, 3 hari baru beli. Tapi ada baju 3 tahun lah. Kita butuh tunggu baju ni bila nak kena cari, tak cari. Macam juga baju kita pakai hari-hari ni. Kadang-kadang pakai turun rumah kena dah kotor. Allah, kotor, tak jaga-jaga kotor. Tapi ada baju yang kita pakai, masalah Sayyidina Muhammad, sehari ni tengok dapat okey lagi,
Tengok tempat duduk belakang okey lagi. Tuan-tuan, maknanya Saudara Sayyidina Muhammad tahan. Tuan-tuan, kemarin 2-3 hari lepas jumpa satu orang. Jubah dia pakai ni sampai kita boleh nampak kata jubah ni ada bayang. Ni jubah kita ni, kalau jubah kita ni kita pakai ni Saudara Sayyidina Muhammad, ada bayang tu masuk apa? Hui. Baju tu hui lah. Baju kita tak hui lagi, baju dia hui lah. Sampai kita tengok dia pakai tu, dia tu bukan tak duit, dia tu cikgu Saudara Sayyidina Muhammad, pencen cikgu. Anak besar-besar kerja belakang dah Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni baju ni hui lah. Hui ni mana ni Saudara Sayyidina Muhammad. Bila masa kan tuan-tuan pegang baju tarik tu, dia koyak. Tapi dia pakai lagi. Dia pun kata, Ustaz, ni baju ni dia abang saya. Baju ni 10 tahun dah, 10 tahun dah. Awak tahu tuan-tuan, tang lutut ni jubah dia pakai jubah. Tang lutut tu dia tampung, boleh pakai lagi. Bagi dia sedap tu baju ni, memang kalau sedap memang dia sayang. Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baju kita ni subhanallah Saudara Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Baju tak betul. Kata ulama, baju ni reput dengan dosa, pakaian ni reput dengan dosa. Saudara Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak pakai baju ni ke tempat maksiat, dia tak akan mudah-mudah reput. Saudara Sayyidina Muhammad, tu katakan kesan dosa ni. Dosa kesan di mana? Dosa mata, tuan-tuan, turun di hati. Saudara Sayyidina Muhammad. Dosa telinga turun di hati. Tu dosa ni, saya boleh bayang, dosa ni dia macam kelorok. Saya pernah rendam kelorok, baju ni ada kena benda, rendam kurang kelorok, tak ikut cara. Angkat kain, tinggal kain saja. Benar ni tak ada arah, benar relai. Macam apa? Ikut tak ikut kaedah, dia rendam kelorok. Oh, dia habis kain. Dia katakan dosa macam tu barangkali. Saudara Sayyidina Muhammad, manakala kena kita ni pakai baju ni bibat dosa, pakai kerak-kerak keput, itu kesan tu. Jadi Saudara Sayyidina Muhammad, Nabi kata, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ni manis, dunia ni sedap dipandang. Tengok. Orang tu subhanallah bagi kat dia rumahnya besar. Saudara Sayyidina Muhammad, kereta dia besar, anak dia ramai, bini besar juga. Saudara, lama-lama besar lah. Mula-mula kita ambil dia kecil je, lepas dia besar. Kebanyakan lah kan, dah mahal Muslim. Saudara Sayyidina Muhammad, itu cakap tu you. Tuan-tuan, jadi subhanallah Saudara Sayyidina Muhammad, tengok kelengkapan kan, rumah dia, kereta dia, anak dia ramai, harta jangan. Kita tu rasa macam mana? Pasal apa kita syok? Seolah orang ni kalau hartanya banyak, rumah dia besar, kereta dia besar, saudara saya, itulah dia panggil kelengkapan, lengkap kita hidup dia. Jawatan dia ada, nama dia ada. Kita kata nak apa lagi, semua ada. Anak pun comel-comel, bini comel, anak pun comel-comel. Kita lengkap semua lah hidup dia ni. Hulwatul khadirah, manis, sedap dipandang. Baik, Allah Sayyidina Muhammad, Nabi sebut, wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Muhammad, mewakilkan kamu duduk atas muka dunia. Dunia ni manis, dunia ni sedap. Allah wakilkan kamu duduk atas muka dunia. Sayyidina Muhammad, wakilkan apa? Wakilkan kamu untuk memegang amanah-amanah keduniaan. Sayyidina Muhammad, amanah-amanah keduniaan. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, usah baca jauh lah. Diri kita sendiri ni amanah Allah ni. Diri kita bukan hak kita, diri kita hak Allah.
Muhammad. Baik itu di antara ada ulama yang memfatwakan haram memindahkan organ. Haram memindahkan organ. Pasal apa? Kita derma organ ni, kita derma bukan hak kita, derma yang milik orang. Sayyidina Muhammad. Saya kalau saya mati esok, buah pinggang saya bagi dekat tabung buah pinggang untuk orang yang perlu buah pinggang. Hang bagi itu bukan hak hang, hak Tuhan. Ada ulama yang memfatwakan haram menembakkan organ. Sayyidina Muhammad. Ada pun fatwa yang mengharuskan no organ itu pendapat lain. Baik, Sayyidina Muhammad. Tuan, ni kita ni amanah Allah, Tuhan suruh jaga. Sayyidina Muhammad. Agak-agak macam kita semua jaga diri kita ni, balik berani nak jumpa Tuhan. Tuhan suruh jaga mata, jangan tengok yang haram, diguna tempat yang haram. Sayyidina Muhammad. Tuhan bagi telinga, jangan telinga diguna untuk mendengar yang haram, kita guna tempat yang haram. Tuhan bagi kaki, jangan langkah tempat yang tak elok, kita pilih juga tempat yang tak elok. Sayyidina Muhammad. Mana kita tak guna seperti mana yang diamanahkan oleh Tuhan untuk menggunakan. Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak amanah, dia panggil apa? Kita khianat. Na'udzubillah min zalik. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Sayyidina Muhammad. Kita amanah, kita tak mampu menjaga amanah Tuhan. Sayyidina Muhammad. Diri kita kena jaga daripada haram tu selesai, daripada yang mudaratkan selesai. Macam mana agak-agak orang yang memudaratkan diri dia? Tuhan suruh jaga diri, jangan campak dalam kebinasaan. Sebab itu ada satu ulama yang memfatwakan rokok itu haram berpandukan ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Rokok ni apa dia, tuan? Rokok ni dia makanan tambahan ke? Nak tanya apa? Makanan tambahan kan? Kita ni sihat dah, kita makan tambahan untuk menyihatkan. Rokok ni makanan tambahan. Tuan-tuan, tak ada orang yang akan waras yang mengatakan rokok itu menyihatkan kesihatan. Tak ada. Rokok ni memudaratkan diri sendiri. Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, makna apa? Kita sengaja hisap benda yang buh dalam dada kita ni, benda yang nak menghitam dada ni. Kita buh tar, minyak tar. Minyak tar buat jalan tu. Ngau kita pergi hirup-hirup. Tak mau, tapi orang boleh buat, dia masuk ke minyak tar dalam dada dia. Sayyidina Muhammad. Orang dalam, orang nak bagi sihat, kita bagi tak sihat. Kita menerka macam-macam penyakit, kanser lah apa, tapi cakap pandai asal rokok ni. Kita tahu satu orang dia jawab pandai lah. Tu hak mati tu, hak mati banyak. Bukan sakokok pun. Macam satu orang tu, dia tak apa nampak, tapi dia boleh jalan, nak gerek nak kampung dia, batas kampung dia reti. Dia masuk tu dia tak apa nampak, tapi dia masuk rumah dia kenal, dia masuk rumah kawan dia kenal. Sampai orang kata masalah Sayyidina Muhammad, hang takut lah tengok hang ni awak kereta banyak. Dia kata apa? Hak mati tu hak jelek semua. Dia cakap pandai lah. Jadi subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Cakap pandai, jawab pandainya Tuhan, jawab juga. Kita ni, kita memudaratkan diri kita. Kita nak hidup lama sebab nak ibadat, tapi kita usah bagi pendek umur kita. Tu barangkali tuan-tuan, pasal orang lelaki ni mati awal pada perempuan. Barangkali pun Allah alam lah. Sayyidina Muhammad. Tuhan bagi kita mai atas muka dunia ni, Tuhan nak suruh jaga amanah dia.
Banyak anak kena jaga. Saudara-saudara, diri kita sendiri nak kena jaga. Subhanallah. Ni harta benda rumah tu nak kena jaga. Hak jatuh di rumah tu bukan banyak mana pun. Kupang lah. Ambil buah tabung lah. Ataupun buat tayar je. Amanah Allah. Lepas tu satu orang raja, Saudara-saudara Muhammad, jatuh duit 1 dinar dalam telaga. Raja, Saudara-saudara. Dia mengarahkan tentera untuk lanyau telaga, timba air keluar 1 dinar saja. Lepas tu orang kata, raja besar, tuanku raja besar, Saudara-saudara, apa nilai 1 dinar? Dia kata, itu amanah Allah suruh jaga. Aku takut kalau aku tak bersyukur nikmat Allah, Saudara-saudara Muhammad, 1 dinar tu aku lempak. Dan walaupun terjatuh, tapi aku tak usah cari. Aku takut aku tak dikira mensyukuri nikmat Allah. Kalau aku tak syukur nikmat Allah, berarti apa? Berarti kata dia, Saudara-saudara Muhammad, Tuhan akan tarik balik kerajaanku. Takut tu. Tuan jumpa duit ke, sekupang ke, 2 kupang ke, itu Allah yang bagi. Ambil je lah. Tu tak kira lagi. Kita kena jaga anak kita, isteri kita. Dari kemudaratan ni pasti dah. Yang paling besar daripada apa? Neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu, keluarga kamu daripada neraka. Jadi kata Nabi, innallaha mustakhlifukum, Allah wakilkan kamu di atas muka dunia. Fanazirun kaifa ta'malun. Saudara-saudara Muhammad, Tuhan nak tengok macam mana kamu berbuat. Kalau kita baca bahasa Arab, nazirun tu dia panggil isim maf'ul, dia dipanggil isim fa'il. Isim fa'il, saudara-saudara, kalau mai dia memberi makna taukid. Kalau orang kata, hantaula lastu, ana lastu bi'arif. Atau orang Muslim kata, ana mush'arif. Arif tu, dia main dengan isim fa'il. Aku tak tahu. Dia boleh main dengan la arif. Aku tak tahu, main dengan fa'il. Tapi di antara dua ni, Saudara-saudara Muhammad, main dengan fa'il dan main dengan isim fa'il, mana lebih kuat? Main dengan isim fa'il. Maka memang kalau dia kata ana musy'arif, memang tak tahu sebut. Tapi kata ana la'arif, mungkin tahu juga. Jadi bila main dengan nazirun isim fa'il, Tuhan nak tengok kaifa ta'malun. Saudara-saudara, macam mana kamu lakukan, kamu perbuat atas muka dunia. Lepas tu dia main, ala fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalau macam tu, Allah jaga-jaga. Allah ni ialah satu adat yang untuk memberi makna jaga-jaga. Saudara-saudara Muhammad, fattaqud dunya wattaqun nisa. Takutlah akan dunia, takutlah akan wanita. Takutilah dunia, takutilah wanita. Baik, saudara-saudara Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad dengan fattaqud dunya wa taqun nisa, takutkan dunia. Saudara Muhammad. Baik. Macam disebut di atas tadi, saudara Muhammad, dunia ini, dunia apa dunia? Dunia ni setiap yang ada di atas muka bumi itu adalah bagi dunia. Itu taklif ulama. Apa saja yang ada atas muka bumi itu bagi dunia. Saudara Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan, saudara Muhammad, di mana kita mendapat dunia, berhati-hati. Berhati-hati. Macam mana orang yang dunia, kalau kita boleh ibaratkan, setengah ulama mengibaratkan dunia seperti dengan ulang. Saudara Muhammad, bila kita ni, tuan-tuan, tengoklah dunia yang diibaratkan seperti ulang. Layyinul lamsuha qatilun samuha. Ulang ni bila kita pegang lembut, tapi jaga racun. Qatilun samuha. Saudara Muhammad, ada orang yang mengibaratkan dunia ni seperti laut.
Waktu mana kita belajar nak pergi nak saya nama di pantai kita belajar nak menentu hayat Allah. Bila kita pergi tengok ada main kita lari. Saya nama kita pergi pula. Lepas tu kita masuk dalam sikit, kita main gigi pantai. Saya nama jaga-jaga. Takut dia main hak besar, Saudara Muhammad, dia bawa kita tengah laut. Waktu tu tenggelam dengan dunia. Jaga-jaga sampai jangan tenggelam dalam dunia. Saudara Muhammad, jaga-jaga. Kena banyaknya. Itu tuan Saudara Muhammad. Tuan-tuan, maksudnya apa? Kita ni, kita kata tak pausa halal sah. Halal. Okey. Halal ni jaga-jaga, jangan terambil lebih. Jangan terambil lebih. Saudara Muhammad, kalau kita terambil lebih, Saudara Muhammad, tanpa kita beringat-ingat, takut kita tu terambil yang haram. Saudara Muhammad, bila terambil yang haram, Saudara Muhammad, sekali makan apa? 2 kali makan okey lagi. 3, 4, 5, 6. Lama-lama kita dah biasa dengan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Itu tuan-tuan. Kata tuan tengok anak kita salafus saleh Saudara Muhammad. Satu profession Saudara Muhammad yang para ulama dulu-dulu ni selalu wasiatkan kepada anak-anak mereka satu pekerjaan. Saudara Muhammad. Apa dia? Jangan kerja polis. Jangan kerja polis. Salah sebab dia bahaya. Kerja polis ni bahaya. Jadi bahaya ni soalan Sayyidina Muhammad sebab dekat dengan pemerintah. Polis dia akan bertugas mengikut kemahuan pemerintah. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau pemerintah zalim, dia pun terpaksa menzalimi orang. Masalah Sayyidina Muhammad. Kata masalah Sayyidina Muhammad. Kata. Yang kedua, kerja polis ni di antara jenis-jenis kerja yang tak tahan daripada rasuah. Melainkan kalau orang tu ada iman. Kalaulah masalah Sayyidina Muhammad, kalaulah masalah Sayyidina Muhammad, kita nak kahwin. Bila nak kahwin, dia ada kursus kahwin. Soalan Sayyidina Muhammad. Nak kerja polis ni, dia kena ada kursus kepolisian. Kita kata ada 6 bulan training, tak cukup. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tak tahulah pengalaman saya, pengalaman tuan-tuan kali. Kalau tuan-tuan masuk pejabat yang paling berokok pejabat polis. Tuan-tuan, pejabat lain tu kena boleh tahan juga lah. Pejabat polis tak tahan. Dah lah ekon tu, tuan-tuan. Masalah selama. Maksudnya, kalau pemerintah ni, pemerintah Islam, dia akan soalan Muhammad memberi laluan, panduan, pedoman ikut Islam. Soalan Muhammad. Tapi kalau dia tu tak Islam, soalan Sayyidina Muhammad, kerjaan tu tak Islam. Jadi tuan-tuan, jadi benda-benda hak Islam ni tak penting. Dan dia masih mengekalkan yang sedia ada sebelum ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik, tapi sehari dua ni soalan Sayyidina Muhammad. Sehari dua ni bila jaki sudah masuk dalam polis tu, kita haraplah semakin baiklah polis ni, insya-Allah. Saudara Muhammad. Saya pun 2-3 bulan lepas FRU Pulau Pinang dia panggil ceramah. Saya pun subhanallah, pengalaman saya ni subhanallah, duk ngajak pergi ceramah ni, saya tak pernah rasa berat, malaikat nak pergi ceramah ke FRU saya rasa berat sangat. Tak mau pergi. Sampai kawan hak panggil tu ustaz kena main juga. Saya pergi. Rupa Tuhan suruh pergi nak bagi ilmu. Lepas ceramah ni, lepas kata ustaz FRU ni,
Penceramah macam-macam jenis ramai. Kata telefon ni kata habis, kaki dia gelak tu. Sebab dia polis, dia af'al lagi. Kata ni habis, tapi tak kata berasa, kata tak berasa. Tak apalah, soalan senang malam. Habis ceramah ni, saya bersembah dengan Hafsah ni. Tengah makan sembah dengan Hafsah. Soalan senang. Cara sembah ni saya kata, masa depan ni macam semakin baik, insyaAllah. Dia kata, Ustaz dulu ni, waktu saya masuk Ustaz Fahri ni, agak Ustaz lah ni, Alhamdulillah Ustaz. Mana hak besar tu pun ada fikir Islam lah. Ada fikir Islam lah. Dia pun pakai jubah main nak ceramah saya. Mana apa tuan-tuan? Maknanya insya-Allah lah semakin baiklah kita akan macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Polis nak duduk zaman Islam merintah esok ni, polis yang ada fikir Islam lah. Tuan-tuan, kita harap macam tu lah. Sesuai dengan kerajaan anak-anak merintah Islam esok ni. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, dunia jaga-jaga. Jaga-jaga. Fattaqud dunia. Lepas Nabi kata macam Nabi sebut, wattaqun nisa. Jaga-jaga orang perempuan. Fitnah dunia, lepas tu fitnah wanita. Allah SWT. Pasal apa? Nabi main dunia dulu. Dunia ni umum. Allah SWT. Lepas umum, Nabi umum yang khusus. Dunia ni yang khusus sekali ialah wanita. Allah SWT. Pada Nabi sebut, ma taraktu fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Allah SWT. Aku tak tinggalkan fitnah yang paling besar dekat orang lelaki lepas aku wafat, melainkan fitnah wanita. Oh, fitnah semua. Sampai dia guru lah, dia guru ni. Jaga-jaga. InsyaAllah. Guru kan guru besar dalam kampung. Guru kampung saja mengajar Quran. Tuan-tuan, Nabi kata, la takhluwanna imra'atan walau tu'allimuha al-Quran. Kamu tak boleh berdua-duaan dengan perempuan Sayyidina Muhammad sekalipun kamu mengajarnya Al-Quran. Quran lagi-lagi sebab Quran ni nak kena tengok mulut. Sayyidina Muhammad jaga-jaga. Hang besar tak mana pun jadi tok guru Sayyidina Muhammad, kalau hang terlibat dengan perempuan, maruah akan jatuh, kedudukan hang akan jatuh. Sayyidina hang tinggi tak mana pun jadi pemimpin, tapi orang kata hang, tuan-tuan, orang kita kadang-kadang tak betul juga tu. Allah SWT. Orang perempuan contohnya, saya dengar orang duk sembang. Kami insya-Allah senang. Lagi mana tu guru tu nikah seorang kami percaya. Bila dia mula buka jalanan, tak percaya orang haji ya. Tuan-tuan, insya-Allah senang nak siqah jatuh lah. Tuan-tuan. Jadi hak tu tak betul. Hak tu syarat bagi kita tu pi tak percaya kata guru tak betul. Soalan saya nama. Mana dalam soalan saya? Yang salah apa? Kalau salahnya dia tu guru soalan saya nama. Tapi pergaulan dengan wanita tu tak mengikut seperti mana yang dikehendaki oleh syarak kita. Soalan saya nama. Hatta tuan-tuan pada saya lah, SMS tu pun ada. SMS. Kalau orang tanya hukum, soalan saya jawab. Tapi kalau dia kerak sangat tanya, oh, kita apa tu? Soalan saya. Bila tanya hukum jawab, tanya hukum jawab, tanya hukum jawab. Tapi jaga-jaga tuan-tuan. Bila mana kita tahu tu perempuan, kita tanya, hari ni makan nasi lagi? Yang walau tak. Ataupun kita kata, sihat tak? Sebab
dia bila terima mesej kita, salah sana, dia kata, respon baik ni. Cuma lah, salah sana mah, bahaya. Fitnah tu nisa. Sampai Imam Syafi'i, salah sana Muhammad mengatakan, aku ni daripada aku, salah sana Muhammad, berjalan di belakang perempuan, lebih baik aku berjalan di hadapan harimau ataupun di belakang singa. Punya mudarat. Jalan belakang perempuan, Rasulullah SAW Muhammad naik motor, kita naik kereta. Tengok perempuan naik motor, comel bah. Tu nak cerita tu Rasulullah SAW. Bila foto nak tengok juga. Betul kan? Tengok. Allah biasa ya. Tak seperti di belakang tu dia ada syaitan cantik. Bila foto-foto tengok, alah orang tua lah. Rugilah. Rugi kerana dosa. Hak kedua sebab tak cantik. Rugi subuh. Hak tengok pasal tengok. Lepas tu soalan cermin kereta tu tengok lagi. Tengok. Comel. Asluh tak sikit. Kata Imam Syafi'i, lebih baik aku berjalan di belakang singa, kata dia. Mudarat itu pasal apa? Bila tengok dengan syahwat, kita tak akhirnya astaghfirullahalazim, sembahyang kita akan memberi kesan. Kita bukan tengok hak subuh tu, tengok hak dalam TV tu. Hak dalam TV tu. Waktu kami budak-budak dulu, ustaz kami pesan, jangan tengok Hindustan. Pasal apa? Hindustan ni kesan yang berhari-hari. Itu yang dia katakan kesan. SAW. Tuan-tuan boleh dengar ataupun pernah dengar nama Bala'am Ibnu Ba'urah, ulama Bani Israel, doa sangat mustajab. Kemarin tuan-tuan, satu tempat saya kena pergi ceramah, tapi oleh lepas tak confirm, saya pun tak pergi. Saya tunggu lepas konteks, sebab saya pengalaman lah. Kalau orang tak confirm, saya memang pergi, memang terkenal. Tak ada. Passion saya pula jenis tak akan tanya, ada tak? Tak ada. Kalau kenal saya tu, saya tak akan tanya. Selalu lah, kan tak akan tanya. Kuliah yang kata ni, saya hari ni lah tak tanya. Kalau orang tak kontak, saya tak pergi. Hari tu lepas tak confirm, mari saya tak pergi. Tapi subhanallah, lepas tuan, saya kata hebat juga Ustaz. Tak apalah, kami minta maaf hak kami tu, tapi Ustaz dah minta Ustaz ceramah kat kami juga 10 minit pun tak apa Ustaz. Macam mana? Ustaz telefon. Lepas telefon, saya ceramah dalam telefon. Dapat jumpa. Tuan-tuan, lepas pun telefon Ustaz 10 minit sana, saya pun angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam buka kata tuan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Saya pun ceramah. Saya ceramah tu, tuan-tuan, di rumah saya tu ada nilai. Oh ini tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi benar. Tuan-tuan, soalan saya nombor. Yang saya dengar, saya cakap tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru di sana tu di mic, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bukan lah tu. Ni tuan-tuan dia cakap ni assalamualaikum ni tuan-tuan dekat direct. Ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di sana anak kata Bala'am Ibnu Ba'urah, bila dia berdoa, ya Allah, serta-merta Tuhan kabul. Hak ni kita hantar SMS. Kawan daripada depan ni, tengok saya Ustaz. Hantar dengan di sini, tengok saya Ustaz. Tak tengok lagi. Tiba-tiba kita kena tunggu baru nak titik. Oh baru keluar. Maknanya tu tak cash.
Balak bin Ba'urah, dia berdoa, Ya Allah, Ya Allah. Doa dia serta mata naik ke langit. Lepas tu waktu pertama kali saya pergi Nusrat, ilmu pertama yang saya dapat di Nusrat dalam khutbah. Orang tanya dalam khutbah tu Syekh Hakam, di antara guru kami yang ceramah khutbah. Orang tanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu masalah Sayyidina Muhammad, berapa jarak di antara langit dan bumi? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu masalah Sayyidina Muhammad, sejauh perjalanan doa yang mustajab. Kalau kita ada SMS, tunggu masa, ada titik juga nak keluar jawapan, nak bunyi titik kat kawan ni. Soalan sini nama doa mustajab ni, Ya Allah serta mata tu doa Bal'am bin Ba'urah. Satu masa Bani Israel menjumpa Bal'am, alhamdulillah doa bagi Nabi Allah Musa sesat. Tak boleh, Nabi Allah mana boleh doa macam tu? Orang masuk, Bani Israel masuk, pujuk tak makan. Akhir sekali masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, lepas masuk melalui pintu isteri dia, lepas pergi jumpa isteri dia, bawa dengan hadiah-hadiah yang lumayan jenis mah perak. Orang perempuan memang kalah dengan mah. Orang perempuan memang kalah dengan mah. Bagi cincin bagi tiba bagi sebentuk cincin kat dia, seutas apa ni rantai. Rasa mati kata, Ya Allah, ada mesti syok. Orang lelaki tengok tak minat. Tengok orang lelaki tengok. Orang lelaki minat tengok perempuan. Macam orang perempuan minat tengok mai. Allah SWT. Tuan-tuan, tengok mai hadiah mai perak ni. Kata depan ni satu yang kami nak minta. Mak Haji tolong doa, tolong pihak minta dekat Bal'am, Syekh Bal'am, minta dia doa sesat Nabi Allah Musa. Allah beres dia. Yang penting hadiah ni. Dia pun tahu cara orang buat. Dia pergi tu ada riba Bal'am, Syekh Bal'am. Dia pakai elok dengan make up elok, semua dengan menarik perhatian. Saudara Sayyidina Muhammad, dia pakai wangi-wangi, dia pergi tidur atas belakang. Tengok bini dia comel. Tengok bini comel, kenal nak nak tu syarat bini dia apa? Satu permintaan. Apa dia? Apa lagi? Doa satu dekat Nabi Allah Musa boleh sesat. Okey. Pasal nak doa tu. Pasal dia nak kat bini tu. Nak sangat-sangat dah, nak sangat dah tu, nak sangat-sangat tu. Tuan-tuan, keluar daripada, Ya Allah sesat Nabi Allah Musa. Tuan-tuan, dia tiada bini dia. Nabi Allah Musa sesat 40 tahun di padang tih. Dari timur tak jumpa, barat tak jumpa, utara tak tahu, selatan tak tahu. Sesat 40 tahun doa Bal'am ni. Lepas berdoa Nabi Allah Musa AS, tuan-tuan, tu punca Tuhan nak hancurkan dia. Dia mati su'ul khatimah, na'udzubillah dari punca diri dia lah. Jadi tak orang juga, tuan-tuan, tu ulama sepanjang zaman jaga ubat, na'udzubillah dari jaga fitnah wanita. Nabi sendiri pun ada. Nabi keluar lepas maghrib, ada Nabi bersama dengan Hafsah, lintas dua orang sahabat Ansar. Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Dapat pahit. Nabi kata, Maizah. Nampak apa? Ni isteriku Hafsah ni. Pasal apa Nabi ajak? Nabi ajak takut hak ni jadi apa? Fitnah. Tu Rasul ajak. Nabi siapa yang nak sangka buruk dekat Nabi? Tapi Nabi ajak. Tentang apa? Tentang bahaya fitnah wanita. Baik, Allah SWT Muhammad. Baik, jadi perlu ingat
Saya ingat kat saya, tuan-tuan pun sama-sama kita ingat bahaya yang dikatakan Nabi sebut fattaqud dunya wattaqun nisa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana min hidayah. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuril syamsi abadan abadan bi rahmatika arhamar